So kalau sebut bully ni, kita dulu-dulu pun ada bully zaman dulu kan, tradisional. So bully tradisional tu sekarang pun ada berlaku di sekolah-sekolah kan. Bagaimana kawan-kawan bagi anak-anak ke depan saya kan, kawan-kawan yang telah dibuli macam mana kan. Dia dipukul, dia disorok, dia diejek-ejek bersemuka kan. Lepas tu dia dipulaukan. Semua tu dalam dunia fizikal berlaku dan kita boleh nampak. Kan? Tapi benda yang sama kecuali serangan fizikal tak berlaku. Tapi yang lain-lain tu semua boleh berlaku dan lebih besar lagi sebenarnya. Kan? Dia gunakan perkataan-perkataan yang tidak manis, dia sharekan gambar-gambar tertentu, gambar kawan dia. Itu adalah bully cyber lah. Kan? Berlaku. Di mana? Kita hari ini memang hidup dalam dunia digital. Kan? Dalam rumah kita tu semua ada. Telefon, ada media sosial, banyak yang main game kan. Game yang macam game Mobile Legends ke, game-game yang kita tak tahu main dengan siapa. Kawan-kawan kita di alam maya je. Anda boleh berlaku bully cyber di semua tempat tu. Di dalam telefon kita, di dalam media sosial kita, dalam game, ataupun bagi orang-orang yang dah bekerja macam ibu-ibu kan, dalam email pun kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang bila kita semakin bergantung kepada platform digital ni untuk buat kerja, untuk buat untuk berkomunikasi kan, sampaikan maklumat-maklumat, untuk berhibur, semua tu memang tak boleh elak daripada platform digital. Memang kita perlu kan. Tapi di situlah kita perlu memahami bully cyber ni. Sama ada kita menjadi mangsa ataupun kita adalah pelaku. Boleh berlaku. Dua-dua tu. Kita boleh jadi mangsa sama ada ataupun kita boleh jadi pelaku. Kan? Contoh mudah dia, kalau kanak-kanak tu dia usik kawan-kawan, ada grup kelas ke, contoh ada grup kelas, jadi dia usik kawan-kawan dia kat dalam kelas grup tu. Tak boleh tu, kan? Usik yang menjatuhkan, yang membuatkan dia rasa malu ke, sama ada dengan sengaja tak sengaja. Itu tak boleh sebenarnya, itu adalah satu bentuk bully. Kawan kita tu akan merasa malu, akan rasa rendah diri, akan rasa terasing, tak boleh. Kalau ada sebaran-sebaran gambar, kan, kita ada gambar dia, kita lebih-lebih lagi kalau kita ubah-ubah gambar tu, edit-edit gambar tu, kita sebarkan. Itu sangatlah tidak dibolehkan. Banyaklah lagi. Itu tentang yang kita akan bincangkan hari ini lah. Saya nak share beberapa fakta ringkas lah, beberapa fakta ringkas berkaitan dengan ini, bully cyber ni kan. Kalau di Asia ni, kita tengok Asia ni negara-negara Asia lah. Asia, tahu kan? Kalau tak tahu Asia tu apa, nanti balik tengok peta. Benua Asia, cari benua Asia, tengok berapa banyak negara ada kat situ. So di Asia ni Malaysia kedua tertinggi tau. Banyak tak? Kita berada di kedudukan kedua tertinggi kes bully cyber yang didaftarkan. Yang didaftar. Yang tak didaftar mungkin lebih banyak. Negara-negara lain pun tak didaftar mungkin lebih banyak. Tapi kita tak tahulah. Berdasarkan data-data yang didaftar, Malaysia ni di Asia kedua tertinggi. Besar lah tu. Jadi kita kena lakukan sesuatu. Kalau di dunia, kita 5 tertinggi. 5 tau tertinggi di Malaysia. Tapi ini tahun 2023 lah. Saya rasa 2023, 2024, 2025 tu lebih kurang je. Di mana berlaku? Di platform-platform yang utama ni. Di Facebook, di WhatsApp. Facebook ni golongan dewasa. Kan, golongan dewasa dia banyak guna Facebook. WhatsApp tu semua orang. Instagram tu golongan-golongan remaja. Dengan TikTok pun samalah. TikTok ni merangkumi semua usia. X tu Twitter. Di semua platform ni dan platform lain tu berlaku secara tengoklah Malaysia 5 tertinggi di dunia kan. Dan aduan-aduan yang diterima oleh SKMM ni ialah kalau program kita ni kempen internet selamat ni, ini salah satu program SKMM lah. SKMM tu bos kepada program kempen internet selamat.
So, dia adalah badan yang menerima dan mengawal selia mengenai dengan cyber security ni, keselamatan cyber ni. Mereka menerima laporan. Jadi kalau laporan dia tu setiap pada tahun 2023 tengok sebenarnya yang didaftarkan ni terlalu sedikit. Teramatlah sedikit. Yang saya katakan sedikit ni kerana ada di kalangan kawan-kawan saya, katakanlah ada 200 orang lah saya kawan-kawan saya yang saya tahu 200 orang pernah mengalami menjadi mangsa keselamatan cyber ni, jenayah cyber ni, tapi tak ada seorang pun pernah daftar, pernah lapor. Dia tak lapor pun. Dia kena, dia jadi. Dia telah di menjadi mangsa keselamatan cyber oleh pihak-pihak tertentu tapi tak laporkan. Itu nak cerita betapa yang tak dilaporkan tu memang terlalu banyak. So benda-benda ni, fakta-fakta ni membuatkan kita sebenarnya perlu lebih arif, perlu lebih memahami lah kan. Sebab tu kita telah wujudkan, di Malaysia kita wujudkan beberapa akta untuk menangani isu-isu keselamatan cyber ni lah. Baik. Terima kasih tu yang bagi tanda thumbs up tu semua tu. Wow, memang memberi semangat sangat-sangat. Hebat. Oh, anak-anak semua ni hari ni So ni antara benda yang kita akan tengok. Okey. Mari kita tengok lebih dekat lagi apa dia bully cyber. Kan kita sebut bully cyber. Tu yang darjah 2, yang darjah 3 tu tahu ke bully cyber tu benda apa kan? Mungkin tak tahu. Mari kita buat kenalan. Okey. Bila kita tengok kita ada handphone, kita masuk ke dalam, kita guna handphone tu, kita guna kita punya game, kita guna TikTok, kita guna Instagram kan. Kita sebenarnya berada di dalam tu dan orang boleh nampak kita. Orang tak kenali pun dia nampak kita. Kita pun nampak orang yang kita tak kenali. Kita follow je siapa kita tak tahu. Kan? So dalam situasi itu bully cyber boleh berlaku. Bagaimana? Dia dalam bentuk mesej-mesej yang mengganggu, yang menghina, menyakitkan hati orang lain semua tu. Mesej-mesej tu mungkin dalam bentuk tulisan, perkataan, dalam bentuk gambar. Contohnya bila kita buka kamera kita kat internet, orang ambil gambar kita tu, dia boleh ubah sana sini semua, dia boleh share. Itu bentuk bully cyber lah. Kita pun sebagai pengguna, kita pun mungkin buat macam tu. Stiker-stiker kan ada stiker muka-muka orang semua kan. Stiker-stiker tu sebenarnya dia adalah, kalau orang tu tak suka stiker wajah dia tu, di share sana sini semua, bully lah tu. Kan. So perkataan, gambar, apa-apa sahaja yang mengganggu, orang tu rasa dia terganggu, orang tu rasa dia terhina ataupun sakit hati. Kita pun rasa, kalau kita pun rasa macam tu, kita rasa macam, oh dia guna gambar saya rasa macam terhina, saya rasa macam sakitnya hati dia guna gambar saya sewenang-wenangnya. Kalau kita merasa begitu, kita adalah bangsa bully lah. Kan, pernah rasa tak macam tu? Cuba tanya diri sendiri kan. Lepas tu cakap kat kawan sebelah. Cakap kat kawan sebelah, pernah tak? Kalau pernah jadi macam tu, maksudnya pernah dibuli. Ataupun kalau pernah buat macam tu, maksudnya pernah membuli. Jawab diri sendiri ya. Okay. Right. Ibu bapa juga boleh pantau lah anak-anak tu macam mana penggunaan dia di internet kan. So bentuk-bentuk, kita tengok pula bentuk-bentuk. Tadi kita tahu konsep dia, sekarang kita tengok pula bentuk-bentuk dia. Sekejap. Okay.
Jenis-jenis ni ada pelbagai tau. Yang pertamanya kita tengok penghinaan di media sosial dengan komen-komen negatif. Komen-komen negatif, lepas tu dia masuk gambar-gambar yang memalukan, kan? Gambar orang tengah menguap ke, kan kawan kita tengah menguap, tak elok muka dia. Kita ambil gambar, kita share. Lepas tu bubuh pula perkataan-perkataan yang membuatkan dia rasa malu. So itu adalah satu jenis bully. Lepas tu kawan-kawan pula sebarkan lagi. Oh Aminah tu tengok, Aminah tu tengok, Aminah tu kan? Tak boleh. Tak boleh. Itu adalah satu bentuk bully dan boleh diambil tindakan. Takut tak? Kan? Pernah buat tu. Mesti pernah buat kan? Pernah buat dah lepas ni. Doxing ni, ini selalunya berlaku berkaitan dengan kita punya maklumat peribadi lah, kan? Kadang-kadang kita pergi ataupun anak-anak ambil gambar nenek dia ke mak dia ke semua, ambil gambar, tengok dalam tu ada maklumat-maklumat yang sepatutnya rahsia, tapi dia share gambar tu dapat kat orang lain. Ada gambar nombor akaun lah dalam tu, ataupun ada gambar IC ke, kan? Sebar. Ada orang-orang yang berniat jahat, dia ambil maklumat tersebut. Dia boleh sebar-sebarkan lagi semua. Itu bentuk bully selalunya berlaku kepada orang dewasa lah, kan? Ibu-ibu boleh tengok tu. Cyber stalking ni berlaku juga kepada remaja-remaja selalunya. Yang dia ikuti maklumat seseorang, dia ikutilah akaun seseorang tu secara berlebih-lebihan. Setiap masa dia ikut, kan? Kita rasa macam setiap masa dia ni duk pantau dia, apa saja dia buat, si mamat ni dapat bagi respon. Itu pun sehingga kita rasa macam tak selesa, rasa macam takut dah nak masuk internet lagi, takut nanti berlaku benda-benda negatif yang lain, semua wujud perasaan-perasaan macam tu. Itu adalah satu bentuk bully yang saya kira sering sebenarnya berlaku di kalangan remaja. Kalau boleh, anak-anak yang pernah buat, berhenti melakukan benda tu. Okay, jangan teruskan. Sebab dia sangat tidak baik. Dan fitnah, kan, sebarkan kabar angin atau maklumat palsu, ini selalunya untuk merosakkan reputasi lah, kan. Dia kata dia ni sebenarnya tak bagus pun, semua yang dia cakap tu tipu. Ni kalau orang dewasa, orang-orang yang ada jawatan-jawatan besar, selalu akan kena benda-benda macam ni, kan. Kita nampak dia kata dia mamat tu cakap cakap lebih buat kerja, tak ada macam-macam dia boleh buat. Kita pun lah kalau pelajar-pelajar pun, kan, pelajar-pelajar di sekolah, kawan-kawan sebarkan kabar-kabar angin macam tu. So anak-anak kat depan saya ni jangan teruskanlah kalau terlibat. Ni kalau grup sekolah lepas tu mengasingkan kawan-kawan. Kawan-kawan tu, kan, ada seorang kawan tu dia buat tak tahu je. Itu tak boleh. Itu pun sebenarnya adalah bentuk bully. Macam kalau di alam fizikal ni dia tak nak kawan lah, dia cakap tak nak kawan. Tak nak kawan. Kita jangan kawan dengan dia tu. Kita jangan kawan dengan dia tu. Jangan kawan dengan dia tu. Itu kan sejenis bully sebenarnya. Sebab dia akan rasa hilang keyakinan diri, dia akan rasa rendah diri dia akan rasa takut, kan. Itu semua kalau kita yang melakukannya, kita jangan buat. Kalau kita berada dalam situasi itu, kita cepat-cepat sedar bahawa sebenarnya saya sedang dibuli, jadi saya kena buat apa. Nanti kita tengok. Dan phishing, menggunakan identiti palsu, banyaklah menggunakan bahasa-bahasa yang mengancam atau menghina dalam talian. Ini adalah bentuk-bentuk bully cyber yang kita perlu faham, kita perlu tahu. Kalau kita berada dalam situasi itu, maksudnya kalau kita menjadi orang yang dibuli, maksudnya kita perlu melakukan sesuatu. Tapi kalau kita seronok melakukan perkara-perkara yang tersebut ni, yang demikian ni, kita adalah pelaku bully. Tak baik, kena berhenti. Okey. Setuju Boleh? Saya teruskan. Alright.
Cuba tengok ni satu kes ni tahun 2024. Baru lagi lah kan. Berlaku satu kejadian seorang pempengaruh TikTok bunuh diri. Dia sampai bunuh diri tau. Bully cyber ni apabila dia berlarutan, dia dikecam, dia difitnah, dia apa benda semua, akhirnya orang tersebut dah tak mampu nak tanggung, dia bunuh diri. Kan? Jadi kita sebagai anggota dalam masyarakat ni yang kita tahu isu-isu macam ni, apa kita rasa kan? Kita takut tak kalau kita menjadi mangsa dan terus tertekan? Ataupun kalau anak-anak ni kat depan saya ni, ataupun siapalah yang dengar kan, dia boleh bukan berlaku pada kanak-kanak saja, pada orang dewasa pun kan. Kalau orang dewasa, cakap Kedah pula lah. Kalau orang dewasa, saya dekat depan saya ni ada dari Kedah, ada dari Kelantan, Pulau Pinang dan Perak. Macam-macam logat boleh guna. Baik. Kalau kita pelaku, kita tergamakkah sampai jadi macam tu kan? Tergamakkah kita membuat orang menderita kan? Jadi kita jangan buat. Jangan buat Bagaimana kita nak kesan ni? Ini penting. Ini penting. Bagi kita dekat depan saya ni, anak-anak ni mungkin kawan-kawan dia. Dia kena perhati kawan-kawan dia. Mungkin ada ibu bapa perhati anak-anak dia. Kan? Pemimpin-pemimpin dalam masyarakat perhati komuniti sekitar kita macam mana kan. Jadi kawan-kawan kita, anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan semua, kadang-kadang dia menjadi agak pelik. Berlaku perubahan tingkah laku. Tiba-tiba dia jadi murung, tiba-tiba dia cemas, tiba-tiba dia tak mau keluar rumah, nak duduk dalam rumah. Sebelum ni dia happy go lucky, tapi sekarang ni dia duduk dalam rumah je, tak mau keluar. Mesti ada sesuatu. Mesti ada sesuatu yang kita perlu selidik. Kita perlu selidik. Kan? Perubahan tingkah laku ni kita boleh nampak. Kita kena prihatin sikit lah. Kita sebagai ibu bapa pun, kita jangan sentiasa leka dengan handphone. Kan? Dunia hari ni saya perhatikan banyak ibu bapa pun leka dengan handphone. Hubungan kekeluargaan tu dah terlalu longgar sangat-sangat. Kan? Itu akan membawa kepada bahaya lah. Bahaya yang kita akan menyesal nanti. So elak. Jadi kita lebih prihatin. Kawan-kawan anak-anak kat depan sini pun tengoklah kawan-kawan ni macam mana kan. Tiba-tiba dia jadi tak minat kepada alat-alat digital ni. Handphone pun tak mau guna, komputer pun tak berani nak guna semua. Mesti ada sesuatu. Kan? Perhatilah benda-benda tu. Menangis, marah-marah. Right? Benda-benda tu semua adalah petunjuk-petunjuk kepada dia telah menjadi mangsa buli. Prestasi akademik pun boleh menurun. Ini berlaku dan guru-guru kena tengok benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita tak nampak secara fizikal, tetapi prestasi akademik dia menurun sebab dia dah tak boleh fokus. Dia tak boleh fokus. Dia minda dia terganggu. Kan? Memang berlaku ni, kes-kes prestasi akademik menurun ni banyak yang berlaku. Begitu jugalah pola kehidupan dia lah, tidur dia, makan dia, semua berlaku perubahan-perubahan yang kita boleh nampak. Kita boleh nampak perubahan itu. So benda-benda macam ni kita selidik lah kan, selidik dia tengok macam mana. Kenapa kita perlu tangani benda ni? Sebab kesan dia sangat buruk tau. Kesan dia sangat buruk kepada emosi dia, mental dia. Kanak-kanak tu akan tertekan, cemas dan dia rasa rendah diri, dia rasa macam
Kalau kita sebut body shaming tu kan, bila kawan-kawan dia semua satu kelas, katakanlah satu kelas dia akan tertekan lah. Pergi sekolah dia rasa tak seronok kawan-kawan, ataupun dalam grup sekolah, kalau mungkin bukan dalam fizikal, di grup sekolah, dalam grup sekolah dia tu kawan-kawan semua ejek dia. Guru perlu bertindak, tak boleh biarkan. Bila mental dia terganggu, semua yang lain-lain semua akan terganggu juga. Yalah, dia tertekan. Ada tak kalau anak-anak kat depan saya ni pernah merasa tertekan macam ni semua kan? Rasa di ejek-ejek berlebihan oleh kawan-kawan. Kalau sekat gurau-gurau, dia ada beza. Gurau-gurau biasa dengan dibuli tu ada beza. Jadi anak-anak perlu bersuara kepada guru-guru dan ibu bapa nanti kat belakang. Bila berterusan dibuli macam tu kan, dia akan jadi sukar untuk fokus dalam pelajaran dan boleh akhirnya menyebabkan prestasi akademik dia terganggu. Yang ni kita tidak mahulah kan. Dan juga hubungan sosial pun boleh rosak. Hubungan dengan kawan-kawan, hubungan dengan ahli keluarga boleh rosak. Sebab tu kita perlu tangani daripada awal. Bila rosak semua benda ni, emosi pun dah rosak, hubungan sosial pun dah rosak, prestasi akademik pun rosak. Dia akan memberi tekanan yang lebih lagi kepada pelajar, kepada kalau kanak-kanak lah, kanak-kanak kan. Tapi kalau orang dewasa pun di tempat kerja akan terganggu, prestasi kerja dia akan terganggu. Kawan-kawan mula rasa, kawan-kawan boleh mula nampak kenapa dia ni selalu mengantuk ke, ataupun kerja lambat siap ke, kerja tak berkualiti ke. Kita boleh nampak, kawan-kawan rakan sekerja boleh nampak. Bila nampak tu kita perlu selidik kan. Saya banyak gunakan pendekatan kita, apa yang perlu kita buat. Daripada awal tu yang kita berbincang ni adalah tentang kita semua lah. Kita tu siapa? Kita tu kita semua. Kanak-kanak, ibu bapa, pemimpin dalam komuniti, anggota masyarakat, semua kita. Semua kita perlu faham dan kita perlu tahu tindakan-tindakan yang kita perlu ambil tu. Kan? Jadi penggunaan media sosial kita tu perlu kita tangani dengan bijak. Fikir dulu. Sebelum nak start guna kita punya media sosial, kita tetapkan dulu matlamat kita. Okey, nak masuk dalam TikTok ni nak buat apa, berapa minit? 20 minit ke 30 minit ke macam tu. Kan? Nak masuk TikTok, nak tengok kawan punya story ke, kat siapa dia akan punya story ke, macam mana, berapa minit nak masuk. Tetapkan matlamat tu. Habis masa, okey berhenti. Dan jangan kongsi kata laluan, maklumat-maklumat peribadi semua dengan orang lain. Anak-anak perlu ingat, anak-anak kat depan saya ni, kan? Perlu beringat, kata-kata laluan semua, maklumat-maklumat peribadi semua, jangan kongsi. Simpan elok-elok. Sebab bila kita tak tahu yang kita kongsi tu dia akan guna dengan baik ke, ataupun dia akan share pula dengan orang lain ke, kan? So sebagai pengguna internet, sebagai pengguna media sosial, kita perlu faham benda tu. Tak boleh berkongsi kita punya kata laluan, kita punya maklumat peribadi. Penting. Sebab dalam akaun kita tu kadang-kadang ada maklumat tentang keluarga kita. Ni anak-anak kecil ni kat depan saya ni kan, darjah 3, darjah 4, sekolah rendah, sekolah menengah ni kan. Dalam tu mungkin ada maklumat keluarga kita. Dalam maklumat-maklumat tentang kediaman kita di mana. Banyak benda yang kalau orang berniat jahat, dia boleh guna maklumat tersebut. Bila berlaku kita telah dibuli dan sebagainya, dibulilah selalunya bila kita telah dibuli, blok orang tu kan, walaupun dia kawan kita blok dan kita buat laporan. Tapi kalau kawan bergurau biasa kan, kita boleh beza antara kawan bergurau biasa, kita rasa itu adalah gurauan, ataupun kita rasa itu adalah
berlebihan. Kita boleh rasalah, kita boleh bezakan yang tu. Jadi kalau dia bergurau tu tak apalah. Okey. Ada masalah lagi ke Siti? Apa yang perlu kita lakukan jika kita menjadi mangsa buli? Ini penting, right? Mesti kita beritahu kepada orang dewasa. Kalau seandainya kita telah menjadi mangsa buli, laporkan kepada orang dewasa, ibu bapa kita, kakak kita, guru kita. Jangan terus diam sahaja. Lepas tu gunakan tetapan privasi yang kita kemas kini. Kan? Jangan bagi open sangat. Buat sedikit sekatan. Dia boleh tengok profil kita ke macam mana ke, cukup. Yang ni anak-anak fahamlah, ataupun ibu bapa, guru-guru boleh bimbing kanak-kanak semua macam mana kan buat benda-benda ni. Lepas tu bila ada komen-komen semua, kita kena simpan bukti. Screen capture simpan, screen capture simpan. Screen capture simpan. Kan? Kalau dia menggunakan kata-kata kesat, kata-kata negatif lah. Apa bentuk kata-kata negatif? Dia buat gambar ke? Kalau dia buat gambar kita ke, kan? Screen capture simpan. Nanti bila kita nak buat laporan, kita boleh gunakan screen capture bukti-bukti tersebut lah. Kita boleh juga, anak-anak ni lah kat depan sini ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan sokongan profesional. Kaunselor, psikologi kan, pakar-pakar psikologi. Itu semua pihak-pihak yang kita perlu berhubung lah bila kita rasa menjadi mangsa. Perlu sangat-sangat, kerana kalau pelajar-pelajar sekolah ni datang jumpa guru-guru, bagi tahu. Guru-guru boleh handle. Kadang-kadang sesama rakan sekolah kan, di dalam dunia digital, dia PM kita ke, dia masuk dalam akaun kita, akaun IG ke, TikTok ke, buat aktiviti pembulian kan. Jadi benda tu kita kena laporkan kepada guru-guru, dapatkan sokongan mereka. Dan guru-guru pun kalau ada dalam ni, bila pelajar-pelajar mengadu, janganlah ambil mudah sangat. Cuba faham dulu situasi dia. So, kadang-kadang mereka mengadu benda-benda yang real, benda-benda yang benar kan, bukan dia saja-saja. Tapi kita boleh, kalau dia saja-saja, maksudnya benda kecil je, kita cakap benda tu kecil saja, perlekehkan mereka kan. Cakap benda tu kecil saja, tapi kalau benda tu serius dan kita perlu ambil tindakan yang lebih terfokus lah ke arah isu-isu pembulian. Mungkin seterusnya penting juga, kalau lebih serius, laporkan kepada pihak berkuasa. Kan? Adalah beberapa channel, beberapa saluran untuk laporan, Cyber 999 contohnya, PDRM. PDRM tu apa? Polis kan? Menghadap polis. Jadi ini adalah tanggungjawab kita semua lah. Kita semua. Daripada kanak-kanak sampailah ke orang dewasa kan. Peranan-peranan di sekolah, peranan-peranan di dalam keluarga, peranan-peranan di dalam komuniti perlu berjalan seiring. Bukan tanggungjawab satu pihak, tapi tanggungjawab semua pihak. Barulah Malaysia kita akan lebih selamat. Okay. Bila anak-anak kan katakanlah berlaku tanda-tanda pembulian, ada orang yang kita tak kenali ke, atau orang yang kita kenal ke, dia mula mengeluarkan kata-kata kesat kat kita semua. Okay, anak-anak jangan cepat-cepat balas. Jangan ikut perasaan, jangan cepat-cepat balas kan. Jangan balas dulu. Sebab bila balas tu, keadaan akan semakin buruk. Tapi sebaliknya simpan dulu bukti. Dia mungkin bagi 1, bagi 2, bagi 3 WhatsApp ke, gambar-gambar ke,
kan, ataupun message di mana di IG ke, story ke, story kadang-kadang di story dia ke kan. So simpan dulu sebagai bukti. Dan beritahu kepada orang dewasa. Boleh lah anak-anak kat depan saya ni kan, jangan simpan tanpa pengetahuan orang dewasa. Sebab tu kena percaya kepada ibu bapa, kepada guru, kepada kakak-kakak, abang-abang yang lebih dewasa. Perlu. Kan? Di alam maya lah, tapi dalam kehidupan kita sebenar, kita ada anggota keluarga kita. Wujudkan hubungan yang sihat. Dalam dunia sebenar ni kita kena ada hubungan yang sihat. Selalu berinteraksi. Penting. Sebab itulah sistem sokongan kita, orang-orang yang duk jaga kita. Okay? Orang yang duk jaga kita tu, itu yang penting tu. Okey. Bagaimana kita mencegah buli cyber ni? Mungkin ini adalah satu panduan kepada ibu bapa, guru, pemimpin komuniti kita di sini kan. Selalulah kita bercakap mengenai ilmu-ilmu dan juga kesedaran-kesedaran kepada anak-anak, kepada pelajar-pelajar kita di sekolah. Didik mereka tentang bahaya buli cyber ni. Mungkin kita tak perlu guna perkataan buli cyber, tapi perkataan-perkataan yang mereka, yang kanak-kanak boleh faham, yang kita punya subjek tu boleh faham kan. Didik mereka cara guna teknologi kan. Mungkin adakan macam tips-tips penggunaan media sosial. Mungkin 1 jam ke seminggu, 1 jam ke sebulan, 1 jam ke kan. Supaya kita ni manusia ni iman pun boleh turun naik kan. Maksudnya kita selalu lupa, kita selalu perlu diperingatkan. Jadi ada kan kempen-kempen macam tu dalam ruang lingkup yang kita boleh adakan. Mungkin di kelas ke, pihak sekolah boleh anjurkan agar guru-guru seminggu sekali peringatkan pelajar-pelajar tentang bahaya internet semua ni kan. Di rumah pun ibu bapa mainkan peranan yang sama. Especially ibu bapa jangan biarkan anak-anak guna handphone di bilik masing-masing tanpa ada pemantauan. Kalau boleh di rumah tu ada kan peraturan. Maksudnya kalau nak guna internet, duduk di sini, mungkin di hall rumah yang secara terbuka ke, yang semua duduk di situ. Itu waktu nak guna internet. Mungkin tetapkan juga tempoh, 1 jam ke, 2 jam ke, 3 jam ke. Lepas tu kena shut, kena letak semua handphone semua kan. Adakan peraturan-peraturan. Benda tu penting, sangat penting. Kalau tak ada yang tu, kita akan jadi susah nak kawal. Okay. Komunikasi terbuka adalah penting di dalam keluarga tau. Dan juga di sekolah lah, di mana-mana pun kanak-kanak berada. Supaya anak-anak ni dia boleh berbincang. Okay. Dan juga kita boleh tahu, orang dewasa boleh tahu apa aktiviti dia di dalam talian. Itu penting. Jangan biar mereka sendirian di dunia maya tu. Sebab sebenarnya mereka tidak sendirian. Mereka bersama dengan satu komuniti lain yang besar kebarang kalian. Komuniti itu mempunyai niat yang tak baik. Kan? Kita bayangkan kalau macam kita di dunia fizikal, kita betul-betul ambil berat tentang anak. Nak pergi sekolah, kita hantar sampai kalau boleh nak masuk dalam sekolah sekali. Kan? Nak balik sekolah, kita tunggu sekolah. Itu kita hantar dia, kita uruskan, kita pastikan dia ada duit yang cukup. Kalau pagi ada sekolah, petang ada sekolah, betapa bersusah payahnya kita nak uruskan tentang pergerakan mereka semua kan di dunia fizikal. Tetapi di dunia maya sebenarnya bahaya lebih besar dari yang kita fikirkan di dunia fizikal tu. Jadi kita perlu, sebagai ibu bapa kita perlu untuk mengambil tahu siapa kawan-kawan anak kita di dunia digital, di dunia maya. Kan? Dan juga
rakan-rakan dalam talian mereka. Okey. Baik. Ada sumber-sumber bantuan yang banyak sebenarnya. Kalau kita ambil tahu tentang talian-talian bantuan, sebenarnya ada banyak. Saya tak perlu perincikan kat sini, tapi ada talian-talian bantuan. Di setiap negara dia ada talian bantuan dia sendiri. Jadi kita perlu tahu tentang talian bantuan tu. Kan? Dan kalau di sekolah-sekolah, kita ada kaunselor sekolah yang boleh membantu. Jadi anak-anak dan juga ibu bapa pun sebenarnya, ibu bapa perlu juga untuk ada hubungan yang baik dengan pihak sekolah, agar kalau ada masalah apa-apa pun kita kesan anak kita di rumah macam ni boleh berkomunikasi dengan pihak sekolah. Pihak sekolah pun terkesan perubahan tingkah laku pelajar macam mana, dia boleh berhubung dengan ibu bapa secara lebih tabi'i, secara lebih tidak begitu, kalau boleh tak perlu yang formal, cara yang formal tu perlu, tapi maksudnya komunikasi yang kurang formal, semi formal tu dia akan lebih memudahkan urusan, kan. Untuk komunikasi semi formal tu dia perlukan hubungan yang lebih baik daripada awal sebenarnya, kan. Okey. Kalau kita boleh tengoklah bagaimana apa yang kita di peringkat Malaysia, peringkat negara boleh belajar daripada negara-negara luar. Kita tengok kalau di Eropah dan juga UK dia ada hotline yang rasmi yang digunakan pakai di peringkat nasional rasmi, kan. Jadi mungkin kita pun di Malaysia boleh wujudkan juga talian-talian khas macam tu untuk tujuan anti-bully cyber je. Talian-talian khas, kita tak tahu, kan. Maksudnya kalau macam 999 itu talian khas untuk kecemasan, kan. Mungkin talian khas untuk bully cyber semudah itu, ia amat membantulah, kan. Kalau sokongan mangsa secara empati ni di Eropah kita nampak sokongan dia memang saya boleh katakan disedari umum lah, kan, dan tersedia. Kita juga boleh buat macam tu, banyakkan kaunselor-kaunselor mungkin di peringkat komuniti-komuniti. Sebab ramai sebenarnya orang yang menjadi mangsa, macam saya cakap di awal tadi tu, dia telah menjadi mangsa tetapi dia tidak buat laporan pun. Sebab mungkin dia tak tahu macam mana nak buat laporan. Dia ni mungkinlah ada di kalangan di hadapan saya ni mungkin pasukan-pasukan beruniform ke sebagai ibu bapa ke, ada guru-guru ke, kan. Mungkin dalam perbincangan di peringkat mana yang lebih lanjut boleh utarakan idea-idea yang kita boleh belajar daripada negara-negara lain dalam isu-isu bully cyber ni, kan. Baik, dan akhirnya terima kasih kepada semua yang telah meluangkan masa. Semoga perbincangan kita ini memberi manfaat